Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, doa. Okey, duduk. Okey. Jadi hari ni kita akan belajar macam biasa. Cuma hari ni fokus kepada kemahiran membaca. Okey. Awak ada 3 kemahiran. Membaca, mendengar dan bercakap. Itulah. Itu antara kemahirannya lah. Mendengar, bercakap dan menulis. So hari ni kita fokus kepada kemahiran membaca. So buka muka surat 118. Okey, pertamanya saya minta awak padam dulu semua makna 119, 121, padam makna-makna yang dah ada. Memang tak ada mana? Memang tak ada mana. Okey, bagus. Yang dah ada, padam. Okey. Okey. Okey, kelas hari ni saya akan mulakan dengan bacaan Quran dulu. Saya baca, awak ikut. Sebab saya nak dapatkan gambaran. Hari ni ayat Quran ni tentang apa yang kita bacalah. Okey? So saya baca ikut je. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca. Okey, buka 122 122 kat atas tu. 122 ayat atas tu. Ke dah hafal? Dah hafal belum ayat ni? Tahu, kita baca dulu. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Okay. So, rasa-rasa hari ni nak belajar subjek apa ni? Ha? Kita belajar pasal hari Jumaat lah. Okay, hari Jumaat. Solat Jumaat, hari Jumaat berkaitan dengan hari Jumaat lah. Okay, so buka muka surat 118. Okay, so tajuk hari ni adalah Sayyidul Ayyam. Okay, Sayyidul Ayyam ni, perkataan apa yang awak biasa jumpa untuk Sayyid? Perkataan apa? Sayyidina. Good, Ryan. Okay, Sayyidina. So kalau Nabi Muhammad kita sebut Sayyidina Muhammad kan? Maksudnya Sayyid ni maksudnya apa? Penghulu, ketua. So kalau tajuk ni Al-Yaum, Yaum penghulu sekalian hari. So ni jamak taksir lah. So ingat Al-Yaum, Al-Ayyam, Yaum adalah mufrad dia dan Al-Ayyam adalah jamak taksir dia. Okey, so saya minta pelajar lelaki baca warna hijau serentak, yang banat baca warna biru serentak. Okey. Adab solat Jumaat. Okey, 3, 2, 1.
wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, Asantum. Okey. Okey, mungkin tadi awak just membaca. Okey, cuba tengok dulu. Saya bagi tengok awak secara keseluruhan. Faham tak? Faham tak? Boleh tak translate sebab banyak perkataan yang kita dah belajar sebelum ni. So, saya anggap awak memang dah ada beberapa je perkataan. Contoh tu'addu mau'izah. Ni susah sikit lah. Lepas tu tu'addu mau'izah, kotak yang ke-2 biru. Ansit. Yang ke kotak biru yang ke-5 tatayyub. Itu je yang susah. So, rasa-rasa boleh translate tak? Boleh? Okay. Okay, cuba Ryan, cuba kotak pertama translate. Adakah awak mendengar? Okay. Jumaat. Okey, nadanya itulah. Okey, duduk. Terima kasih Ryan. Okey. Adakah awak mendengar kepada khutbah daripada syarat sah solat Jumaat? Dalam bahasa Melayu pun betul lah maksud dia. Adakah awak mendengar? Cuba betul-betul dengar ayat ni. Adakah awak mendengar kepada khutbah daripada syarat sah solat Jumaat? Tak boleh ayat tu. Pelik kan? Adakah awak mendengar daripada kepada khutbah syarat sah solat Jumaat? Okey. Siapa boleh betulkan? Try sekali. Okey. Okey, adakah mendengar? Okey, terima kasih. Adakah mendengar kepada khutbah daripada syarat-syarat sah, antara syarat sah solat Jumaat? Betul. Okey, okey, ni saya bagi makna. Ada. Cuba tengok dalam kamus awak ataupun flashcard awak, ada tak perkataan ada? Ada tak dalam kamus awak ataupun flashcard awak, ada tak perkataan ada? Bersedia, ada. Ada berjanji. Ada. Okey, ni keliru sikit lah. Ada maksud dia bersedia. Bersedia. Okey, saya nak ada. Ada tak? Mengira. Tahniah. Ni tengok. Okey, tak apa. Okey, ada. So kawan awak dah jawab lah, mengira. Mengira tu maksudnya membilang lah. 1, 2, 3. Ada. Okey, mau'izah ni biasa nasihat. Dia sama dengan nasoha. Mau'izah sama dengan nasoha. Cuma mau'izah ni laras bahasa yang tinggilah sedikit. Dia macam nasihat. Kita tarbiyah diri kita, nasihat. Contohlah kalau nasihat ni macam awak nasihat kawan, bersifat peribadi. So, ni literal. Awak baca teks ni literal. Ada ni awak dah belajar perkataan mengira. Mau'izah ni lebih kepada nasihat. Nasihat ataupun ingatan. Okey? So, cuba masing-masing tengok kitab masing-masing, tengok ayat tu, and then fikir dalam konteks bahasa Melayu. Sebab perkataan lain saya tahu awak dah tahu.
Dan saya akan tanyalah. Kotak biru yang pertama, susun ayat dalam bahasa Melayu. Mau'izah, saya dah beritahu tadi, ingatan. Mau'izah, nasihat ataupun ingatan. Cuba baca dulu ayat tu. Tengok usbu'iyah tahu, usbu'iyah maksudnya apa? Mingguan, setiap minggu. Okey. So ada dah. Lufi dah. Boleh? Tengok konteks bahasa Melayu dia. Dah, Azwar dah. Boleh? Boleh jawab? Boleh? Cuba try. Dia dikira. Okey. Banin dengar tak? Tak dengar. Okey, sekali lagi. Kuat sikit. Slow-slow. Satu perkataan. Ya, dia daripada syarat sah solat Jumaat dan dia dikira nasihat mingguan ke atas kami. Betul-betul. Ke atas kita. Okey, terima kasih Azwar. Dapat tak dapat? Tak payah tulis dalam buku. Tak payah tulis dalam buku teks. Awak belajar perkataan, ingat perkataan, awak boleh translate sendiri. Awak tulis dalam buku teks tu awak tak ni pun, tak baca balik pun. Okey? Lufi ulang Lufi. Ulang. Dengar tak? Kalau tak dengar pun tak apa, awak boleh translate sendiri. Boleh? Naam apa? Ya. Okey, ya. Ianya dikira syarat sah solat Jumaat wa dan dia dikira okey sebagai ingatan, sebagai nasihat usbu' mingguan kita. Boleh. Okey. So terima kasih. Dia dikira ataupun dianggaplah. Kalau dalam bahasa Melayu dianggap. Okey, dikira ataupun dianggap. Kalau Indonesia dibilang. Okey. Kotak yang kedua, at-tahaddus. Tengok dalam awak punya kamus ataupun awak punya flashcard. At-tahaddus maksudnya apa? Itu hadatha. Jangan keliru. Hadasa dengan tahaddasa. Terima kasih Ryan buat mencuba. Hadatha dengan tahaddatha lain. Tengok dalam kamus awak, tengok dalam flashcard awak. Tahaddatha maksudnya apa? Hadasa dan tahaddatha. Ada? Saya ada tanya soalan ni. Soalan saya biasanya macam ni. Empat perkataan untuk melihat dan menonton. So tahaddatha ni ada juga? Tak ada? Tak ada tulis? Menjeling. Menjeling lah hadar. Tak tulis Salah. Sebab sebelum ni ada jawab saya kata tiga perkataan. Apalah saya cakap. So awak sebutkan. Tahaddatha. Tak ada. Perkataan dah banyak sangat. Beritahu lah cakap dengan saya. Tahaddatha maksudnya apa? Kuat sikit suara. Berkata, berbual lah. Berbual ataupun bercakap. Kan biasa dia kata 3 perkataan bercakap.
ataupun berkata. Okey, sebutkan sekarang. Ha? Kallama, takallama. Okey lagi. Tahaddasa. Iaitu berkata. Qala. So ingat ni, tahaddatha. Maksudnya kalau dah tulis, maksudnya tajuk sebelum ni kita dah jumpa. Ataupun tadi kan saya bagi tahu, la astati' an atakallama. Boleh tukar. La astati' an atahaddatha. La astati' an atahaddatha bil lughati al-arabiyyah fi su'al, lakinna fil mustaqbal sa'astati'. Cuba ulang. Ha? Kan dah ulang tadi. La astati' an atahaddatha. Okey, ikut saya. La astati' an atahaddatha bil lughati al-arabiyyah fasihan. Lakinna fil mustaqbal sa'astati'. InsyaAllah. Okey, ulang. At-tahaddatha bil lughati al-arabiyyah fasihan. Lakinna fil mustaqbal, di masa depan, sa'astati'. Sa ni ataupun saufa maksudnya akan. Sa'ajlisu, saya akan duduk. Sa'azhaba, saya akan pergi. So sa'astati', saya akan mampu. Saya akan mampu tu insya-Allah lah dengan usaha. Okey. Okey, nombor petak nombor 2 Banat. Azwa dah. Siapa? Awak siapa nama Saidah ni? Apa lah? Suaidah. Okey, Suaidah petak nombor 2 hijau. Waliza. Sekejap saya ajar dulu. Waliza maksudnya haza. Jadilah waliza. Okey. So bahasa Melayu senang oleh kerana itulah. Macam tu. Okey. Okey. Yang lain, petak hijau nombor 2. Tolong susun ayat tu dalam bahasa Melayu. Petak hijau nombor 2. Boleh? Asna maksudnya apa? Asna maksudnya apa? Semasa. Asna semasa. Okey, senang je tu. Waliza, oleh kerana itu larangan Rasulullah SAW okey. sedang berbuat dan bercakap ketika khutbah. Okey. Terima kasih. Dah. Okey, Banin seorang. Awak petak nombor 2. Siapa nama? Arif. Arif. Katanya saya lupa. Oleh kerana itu. Oleh kerana itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Nahana. Larangan. Fa'al. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Dia ada na kat situ. Nahnu. Melarang siapa? Larang Na apa na? Melarang na apa na? melarang kami. Melarang kami. Kami daripada berkata dan Betul. Berbual dan bercakap ketika khutbah. Terima kasih. Naha melarang. Amar ma'ruf nahi munkar. Naha melarang. Okey. Asanta ya bunayya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Petak biru nombor 2 ni senang. Saya ajar satu perkataan je, lain dah boleh translate sendiri. Ansit maksudnya dia diam di tahap kalau diam uskut ataupun sakata, diam, mulut diam. Tapi ansit ni dia diam dan mendengar. Dia laras bahasa yang lebih tinggi dan lebih dengar dengan teliti lah. Macam lahaza, menjeling. Lahaza, menjeling dengan teliti. Okey, sama tak? Ansit. Okey, so tengok buku teks masing-masing. Biru, petak biru nombor 2. Tolong susun dalam bahasa Melayu.
Ansata. Ansata. Tak apa, Ryan, perkataan ni apa awak hafal sakata dia. Perkataan saya jangan dulu. Sebab Kulta. Kulta yang awak tahu. Awak tahu. Saya yakin awak tahu. Kulta apa lagi? Cuma dia nahu dia je yang berbeza. Ya bunayya. So semua awak dah tahu. Laghauta. Laghauta maksudnya apa? Laghauta maksudnya apa? Tak tahu laghauta. Cuba tengok ayat tu dulu. Laghau. Laghau, good. Ahsanti. Laghau lah. Laghau. Tak, tu tak laghau tak. Macam jalasta, jalasa, jalasu. Jalasta. Okey, laghau tak. Okey. So petak biru nombor 2, tolong translate kepada bahasa Melayu. Fa apa maksudnya? Maka kod tu saya dah pernah ajar tapi perkataan tu susah sikit. Awak tinggalkan je. Perkataan tu memang ada susah sikit. Dia nahu dia mendalam. Tak apa. Yang penting saya nak konteks bahasa Melayu tu je. Yang penting awak dah tahu fa tu maka. Kod tu boleh jadi sesungguhnya ataupun kadang-kadang. Itu makna mudahnya lah. Okey dah. Dah boleh translate bahasa Melayu. Saya yakin awak boleh translate. Cuma nahu je tu kena ni. Macam perkataan ansata ni tak payah tulis dalam flashcard, tak payah tulis kamus. Awak belajar perkataan sakata je, diam. Sebab selama ni saya ajar perkataan susah-susah, rupanya buat exam tak ni pun. Dah. Siapa kan? Cepat jawab. Petak biru nombor 2. Okey. Syabas. Ahsantan. Betul, syabas. Tahniah. Ya, anak. Wahai anak. Kuat sikit. Rasulullah SAW berkata, Okey. Iza apa? Iza maksudnya? Jika. Jika. Apa? Saya dah jawab jika. Jika. Kulta tu kulta. Okey, tak berduduk. Okey, kulta ramai yang tak tahu dia sama dengan soma. Okey, tasrifkan soma. Soma, ya puasa. Tasrifkan. Soma. Soma, somu, somat, somatas. Sumna. Pada huna sumna. Sumna terus sumta. Sumta, sumtuma, sumtun, sumti, sumtuma, sumtunna. Sumtu, sumna. Soma sama tak dengan qala bentuk dia? Okey, saya dah bagi tahu sumna, sumta. Cuba tasrif qala. Kulna. Kulna, kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna. So nampak tak kat situ kulta. Faham tak? Kulta maksudnya awak dah pandai tasrif, cuma awak tak gunakan nahu awak tu. Awak punya ni sorof lah, tak gunakan nahu dan sorof awak. Okey. Jadinya iza qulta li sahibika, jika dengan kawan-kawan awak hari Jumaat, jika kamu berkata-kata atau berbual dengan kawan-kawan awak di hari Jumaat,
pada solat Jumaat lah sebenarnya. Diamlah, ni fi'il amar. Diamlah ketika wal imam dan imam berkhutbah. Maka awak lara, maka sia-sialah awak. Okey. Okey, petak ketiga, ni pun semua perkataan dah tahu. Semua petak hijau nombor 3. Awak cuba. Siapa nama? Syazah. Syazah. Hijau nombor 3 ni. Teruskan. Dan kan. Dan adakah hunaka? Hunaka maksudnya apa kelas? Di sana. Dan adakah di sana adab lagi wahai ayah? Adab? Ukhra apa maksudnya? Yang lain. Okey, terima kasih. So nombor petak hijau nombor 3. Maksudnya, dan adakah di sana ada adab yang lain wahai ayah? Okey, nombor 4, petak biru nombor 3 ni. Tayaba. Ni je yang awak tak tahu. Sorry. Sini je. Tayaba, betul lah. Tayaba ni memakai minyak wangi ataupun berwangi, telah berwangi-wangian. Okey? Okey, yang lain semua tahu. Tab'an maksudnya apa? Tab'an. Saya ingat perkataan ni, tab'an, sudah tentu awak memang akan guna perkataan ni hari-hari. Sudah tentu. Sudah tentu macam mestilah. Sudah tentu lah. Kalau bahasa pasar berbual dengan kawan awak macam ni lah. Apa kau merepek ni? Dah tentulah. Macam tu lah. Faham tak? Okey, so soalan saya je. Kelas, hal satahduruna. Sa maksudnya apa sa? Sa tadi akan. Hal satahduruna ilal madrasah ghadan. Ghadan maksudnya apa? Esok. Ghadan, esok. So, hal satahduruna ilal madrasah ghadan? Okey, adakah awak akan hadir ke sekolah esok? So, awak jawablah. Tak? Tab'an. Tentulah. Esok kan ada sekolah. So, awak jawablah tab'an. Tu je. Faham tak? Macam mana nak guna tab'an ni? Okey. Okey, so petak biru nombor 3. Petak biru nombor 3, saya bagi masa sekejap. Tolong saya bagi masa. Tolong translate bahasa Melayu. Petak biru nombor 3. Tolong translate kepada bahasa Melayu. Dah. Jiddan ni apa? Jayjidan. Sangat. Awak pun tahu. Mumtaz, jayjidan, jiddan, makbul. Semua perkataan tu dah tahu dah. Awak je takut nak translate sendiri. Taban. Okey, dah. Saya panggil seorang Boleh? Awak lah. Okey, petak biru nombor 3. Okey, taban maksudnya apa? Tentulah. Sudah tentu. Ia besar sangat. Okey, sekejap. Pertama awak kena fahamkan soalan dulu. Adakah di sana ada adab-adab lain wahai ayah? Kata awak jawab, dah tentu. Ianya banyak sangat. Daripadanya mandi. Dan wangi-wangian. Berwangi-wangian. Dan baca sedikit ayat Quran. Membaca ayat Quran. Dan
Biarkan terus. Periksa dah periksa. Okey, jap. Tak apa. Nanti sambung. Kita tunggu azan ya. Okey, sambung tadi petak nombor 3 ulang balik. So saya tanya Saya tanya. Wahal hunaka adabun ukhra ya abi? Jawab bahasa Melayu. Okey, sudah tentu. Ia banyak sangat. Daripadanya mandi dan wangi-wangian dan baca Al-Quran dan Ni, kasrah ni tinggal. kasrah. Kasrah. Kasrah tak tahu. Oh, dan memperbanyakkan baca Okey. Al-Quran Yang kebanyakan baca Al-Quran dan membuat kebaikan. dan sekejap. Ni iftar. Iftar apa? Iftarun. Ha, samalah. Oh, dan Bentuk je lain-lain. memperbanyakkan- Ha. Dan membanyakkan daripada selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. So saya nampak awak dekat sini. Okey. Perkataan tu awak dah tahu dah, memang confirm dah tahu. Kasrah. Kasrah maksudnya apa? Banyak. Tapi apa beza kasrah dan iktar? Duduk banyaklah, bentuk je beza. Nak belajar nahwu ni mungkin mendalam tapi bentuk yang sama, memperbanyakkan. Okey. Jadi okey, sikit lagi 121. 121. Okey. Nombor 1 sepatutnya awak boleh translate sendiri. Nombor 2 awak boleh translate sendiri. Sebab perkataan tu semua nak ikutkan dah belajar. 1, 2. Nombor 3 sampai ilal khutbah. Ilal khutbah boleh. Nombor 4 pun boleh. Bil asa dengan tongkat. Bil asa dengan tongkat. Patutnya dah boleh. Nombor 5 pun boleh. Sepatutnya. Okay, so saya akan tanya seorang-seorang lah. Awak try dulu buat masing-masing.
Try buat masing-masing. Ataupun boleh bincang dengan satu line. Okay, awak dah padam kan? Bincang dengan satu line. Apa maksud dia? Bincang. Bincang satu line. Nombor 1 sampai 5. Nombor 4 je. Nombor 3 je susah. Sikit. Sampai nombor 3 Ha? Wasyirah. Okey, katakanlah awak tak tahu satu perkataan tu. Sebenarnya awak dah tahu. Cuma dia nahu je berbeza. Awak dah tahu. So, tengok konteks ayat tu. Sebenarnya awak dah tahu dah perkataan tu. Awak bincang satu line. Tu. La yajuz. La yajuz maksudnya apa? Tidak harus. Yajuz. Tidak dibenarkan lah, betul lah. Tidak harus. Tidak dibenarkan. Okay, buat sampai 5 Satu line. Bincang. Yajuz. Yastahibu. Yuharrim. Yajib. Okay. Dah, daripada ni dah bincang 1 sampai 5. Dah 1 sampai 5. Nombor 3 je susah. Bincang. Dah. Nombor 3 tu sampai khutbah katanya dah tahu dah. Tak apa, tak payah. Sampai khutbah saja. Nombor 3 tu sampai translate sampai khutbah saja. Bil asa, dengan tongkat. Okay, dah Okay, boleh translate nombor 1. Awak dua, translate nombor 1 boleh. Okay, apa Nafis Nafis. Okay, nombor 1. Al-Baq maksudnya apa? Jual, beli. Okay dah, teruslah translate. Tidak dibenarkan berjual beli. Tidak diharuskan berjual beli. Dan inilah al-bai' berjual, ba'a wa syira' dan berjual dan membeli selepas azan Jumaat. Okey. So dah jawab dah kat situ. Nombor 1 dah jawab. Okey, tim ni nombor 2. Nombor 2. Tim ni nombor 2. Saud Muntarafiq. Macam mana? Muazzin sedang azan dengan suara yang tinggi. Muazzin telah sedang azan dengan suara yang tinggi. Okey, ni nanti saya suruh ulang Okey, tim nombor 3. Saya khutbah saja. Okey, dengar tu dah. Dengan tenang sambil mengambil manfaat daripadanya. Okey, nombor 4. Mencampakkan. Tapi dia bukan campakkan. Kalau khutbah dia jadi menyampaikan. Dan dia memegang dengan tongkat. Okey, nombor 5. Nombor 5. Solat makmum. Sedang solat makmum. Kibaran au sigaran. Awak jangan translate satu makna. Tengok seluruh ayat. Okey, awak dah tahu besar dan kecil.
Sedang solat makmum. Besar kecil. Khalfa apa? Khalfa imam. Belakang imam. Pada saf. Okey, muntazimah ni tak apalah. Okey. Saf yang teratur. Okey, ni tak apa, ni susah. Okey. So apa maksudnya? Kawan awak jawab. Sedang solat makmum. Besar kecil. Besar kecil. Belakang imam. Di solat yang teratur. Okey, maksudnya apa tu? Sorry? Tua dan muda. Macam itulah cara nak baca teks. Tua dan muda. Okey, jadinya yusallil makmum, telah solat makmum yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar di belakang imam pada saf yang teratur. Saf yang lurus. Okey. Itu saja. Okey. Okey. Saya nak buat ni sikit. Setiap kumpulan awak akan buat macam okey, 5 sampai 6 tak latihan silat. Okey. So awak hafal jap, saya bagi 2 minit. Jangan tidur, hafal. Setiap baris akan setiap daripada awak lah akan diri dan macam orang speaking lah. Setiap baris. La astati' an atahaddasa. Saya nak bagi ingat je perkataan tahaddatha ni. Tadi saya dah ajar banyak kali. La astati' an atahaddasa. Lepas masuk huruf an, dia mesti baris atas. لا أستطيع أن أتحدث باللغة العربية فصيحا الآن، لكن في المستقبل سأستطيع. إن شاء الله. Selepas ni awak akan persembahkan kat kawan-kawan awak punya cakap Arab. Dah, senang je. Saya tak mampu cakap bahasa Arab secara masing-masing, tetapi di masa depan saya akan mampu. Di masa depan lakinna tahu? Okey, lakinna fil mustaqbal, di masa depan. لا أستطيع أن أتكلم لا أستطيع أن أتكلم. Saya buat ayat ni supaya awak hafal perkataan tahaddatha. Dah ke? Dah. Dah. Okey, nak demo dulu. Boleh? Tak 4 orang tadi. 4 orang macam kalam jama'i. Okey Sekejap saya padam dulu. Dah saya padam dulu
سأستطيع أن أتحدث باللغة العربية فصيحا الآن لكن في المستقبل سأستطيع. أن أتحدث لا أستطيع. Sebenarnya sa'astati'u lah, tapi dia noktah kan, matikan je sa'astati'u. Belajar bercakap bahasa Arab sikit. Okay dah. Okay, saya padam. Dah salin. Okey. Persembahkan grup nombor 3. Okey, bangun. Bangun. Okey. Bangun. Okey, kelas. Dengar persembahan. Cakap bahasa Arab ni. Okey, 3 2 1. InsyaAllah. Tapi kurang keseragaman. Okey, balik semula. Okey. 3 2 1. Okey, tahniah. Okey, tim nombor 2 siapa nak? Boleh? Okey, saya panggil lah. Okey. 3 2 1. Semula. Siapa tak dengar? 3 2 1. Okey, dok. Okey, boleh. Okey. Bangun. 3 2 1. لا أستطيع أن أتحدث باللغة العربية فصيحا الآن لكن في المستقبل سأستطيع إن شاء الله. Okey, dok. Cepat. Bangun. Kuat sikit. 3 2 1. لا أستطيع أن أتحدث باللغة العربية فصيحا الآن لكن في المستقبل سأستطيع إن شاء الله. Okey. Awak tahaddatha tukar dengan takallama. Tahaddatha tukar sama je maksud. La astati' an atakallama. Okey, 3 2 1. لا أستطيع أن أتكلم باللغة العربية فصيحا الآن لكن في المستقبل سأستطيع إن شاء الله. Betul. Okey, sini. Tukar takallama. 3 2 1. لا أستطيع أن أتكلم باللغة العربية. Sihan al-an. Ulang balik. 3 2 1. Jap. 3 2 1. لا أستطيع أن أتكلم باللغة العربية Fasihan al-an. لكن في المستقبل Saya akan mampu. InsyaAllah. Dia jangan ingat perkataan tu. Awak macam bercakap. Siapa lagi belum? Tim ni. 5 bangun. Bangun. 5 terus. Okey. 3 2 1. Ya, tak seragam. 3 2 1.
Okey. Good. Okay, duduk. Siapa lagi belum? Dah, semua dah. Okey, nama tadi siapa? Saya rasa ni sedap sikit biar akhir tu tak ni. Tim ni lah. Seragam sikit. Okey. Kurang sikit. Nombor 2. So saya akan bagi hadiah lah, insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Okey. Sekejap. Al-istima'. Sekejap, saya tulis dulu. Al-istima'. Okey, saya nak awak keluarkan. Okey, tunjukkan semua flashcard awak. Angkat sikit. Angkat. Okey. Saya nak awak tulis perkataan ada. Dah. Ada. Saya nak perkataan yang senang dulu sebab selama ni kita buat yang macam saitara, yang berkuasa. Rupanya banyak lagi perkataan yang awak tak tahu. Yang mudah, saya nak mudah. Macam ansata. Kan tadi kita belajar diam kan? Ansata. Awak belajar, aku belajar pula. Awak belajar sakata je. Uskut. Okey? Sakata. Ni nanti dulu. Sakata dulu. Lagi apa? Masaka. Kalau nak buat ayat masaka al-asa, senang. Pegang tongkat. Ni, qara'a, dia punya mufradat dia apa? Qara'a maksudnya apa? Telah membaca. Kita banyakkan qiraatil Quran. Banyaklah membaca Quran. Okey. Saya dah ajar sebelum ni. Qara'a dia punya mufradat apa? Dia macam kataba, menulis. Mufradat dia apa? Telah menulis. Mufradat dia apa? Tahniah kawan. Al-lafa telah menulis. Muallif, penulis by. Cuba tengok buku awak ni ada tak? Written by, macam tu lah. Okay. Written by, telah ditulis oleh. So dia akan jadi ni muallif, penulis. Ni jadi fa'il. Okay. So qara'a, saya nak fa'il madi dia. Qara'a. Apa fa'il, apa dia punya sinonim dia? Cuba tengok awak punya kamus, awak punya flashcard, ada tak? Membaca, ini tulis biasa-biasa. Yang ni dia ada tulis kamus, tulis buku saja. Telah menulis Syekh Marbawi. Al-Lafa Syekh Marbawi kamus. Telah menulis kamus. Okay, so sekarang qara'a, membaca. Apa lagi perkataan untuk membaca? Cuba tengok dalam buku teks awak. Tajuk sekarang ni. Cuba cari mana-mana. Perkataan ni pun sebenarnya awak dah tahu dah. Cuma dia tak dijadikan madi. Dia macam rujuk dan talak. Rujuk tu raja'a. Talak tu atlaqa, telah melepaskan. Melepaskan ikatan lah, telah bercerai lah maksudnya. Telah talak ni telah melepaskan. Raja'a, telah rujuk. Rujuk apa? Rujuk daripada bercerai. Sama tak? Telah baca ni apa? Ada? Ifah? Ada? Apa yang jawab? Ada? Okey. Qara'a, ingat kata ni. Tala, apa perkataan yang awak selalu jumpa tala? Tilawatul Quran. So dia baca Quran lah. So saya kata perkataan tu awak dah tahu. Cuma dia tak dimadikan. Okey, tatayyaba. Okey.
Okey, buka muka surat 120. 120. Okey, kotak warna pink. Sekejap. Masing-masing tengok kotak warna pink tu. 120 kotak warna pink. Okey, saya nak, awak dah tahu dah perkataan ni. Saya akan tanya spontan, secara spontan. So awak tengok dulu apa maksud dia. Awak try jawab dulu. Dan apa? Ahmad. Ahmad, kotak pink maksudnya apa? Kataannya awak dah tahu. Sama tak? Al-ahdas istiqlal Malaysia qabla al-ahdas qabla istiqlal Malaysia. So al-ahdas maksudnya apa? Telah berlaku, hadatha telah berlaku. Okey, sekarang ni telah berlaku apa? Telah berlaku pada tak sedap ayat tu. Cuba buat bahasa Melayu balik. Telah berlaku pada hari Jumaat. Buatlah bahasa Melayu betul-betul. Takkanlah telah berlaku pada hari Jumaat. Ni bahasa Melayu je. Kawan awak kata telah berlaku, itu fa'al. Sekarang ni al-ahdas, fa'al ke isim ke huruf? Al-ahdas, kelas. Al-ahdas fa'al ke isim huruf? Isim. Okey, so telah berlaku adalah fa'al. Jadikan konteks bahasa Melayu. Al-ahdas peristiwa, ataupun kalau awak nak berlaku juga, nak perkataan berlaku juga, benda-benda yang berlaku di hari Jumaat. Faham? Perkara-perkara yang berlaku, benda-benda yang berlaku, peristiwa yang berlaku di hari Jumaat. Okey, jap. Petak nombor 1 ni pun dah tahu dah. Cuba buat juga. Peristiwa-peristiwa yang berlaku di hari Jumaat. So nombor 1 buat jap sendiri, mubakkirin. Saya dah banyak kali kita buat. Istaiqaza minan naum mubakkiran. Istaiqaza Muhammad minan naum mubakkiran. So petak nombor 1, cuba buat. Okey, ni senang. Petak nombor 1. Tak payah lama-lama. Okey, awak pengawas nombor 1. Peristiwa-peristiwa ataupun perkara-perkara yang berlaku di hari Jumaat. Nombor 1. Telah hadir jemaah ke masjid untuk solat Jumaat. Okey. Bukan. Istaiqaza maksudnya apa? Telah bangun. Istaiqaza Muhammad minan naum mubakkiran. Maksudnya apa? Kawan awak dah jawab. Tak dengar. Telah bangun Muhammad dari tidur, minan naum mubakkiran. Mubakkiran dengan mubakkirin sama. Cakap sekali. Awal. Telah hadir jemaah awal. Okey, petak. Okey, tak apalah. Situ saja dulu. Sebab saya nak training awak membaca dengan pengetahuan nahu awak. Okey? Itu sahaja. Okey, nak membaca dengan pengetahuan nahu dan sorab. Awak dah tahu dah. Qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta. So awak dah tahu dah, tapi awak masih confused. So awak kena banyakkan membaca dan kenal pastilah perkataan tu sama. Okey? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.